Uish, motor apa ni bang? First time kan korang jumpa kan? Betul. Dia pelik sikit. Itulah Dia unik betul, macam alien abang. Selalunya rangka belah dalam. Yang ni kita boleh tengok motor ni rangka belah luar. Iyalah, rangka dia belah luar lah. Depan belakang dia pakai single arm. Depan pun single arm. Ya betul. Woi, oh ni Malosi. Yes betul. Yang ni apa? Grace sini. Oh, Grace ini. Ha. Oh, yang ni yang dekat Sepang saya tengok ni. Bukan. Tapi lebih kurang lah. Lebih Versi kurang. mini. Oh, versi mini. Kena sumpah. Kalau yang kot. mana peminat-peminat Ducati pun boleh cari juga motor ni. Lepas tu dia punya fork pun kat tengah-tengah. Selalunya kita nampak dekat belah depan. Oh, kat tengah ya? Ya. Pelik lah dia ni. Boleh adjust ni bang? Boleh. Ni boleh adjust peduluk dia bang. Nak lembut ke nak keras boleh juga. Uish, kecil berapa cc ni bang? Jangan kecil-kecil berbisa juga ni. Berbisa ya? 300cc. Ui, 300. Laju. Lepas tu memang senang lah nak cilok-cilok. Oh, 18 boleh bang? 18 tu mungkin boleh pergilah kalau tunduk udang. Macam Apa Pani tu? Gale bang. Ya betul. Ada winglet sekali. Boleh terbang. Boleh terbang? Boleh. Uish, basah dah kepala ni. Ni dari mana ni bang? Dari Itali. Oh, Itali. Nama dia Italjet Dragster 300. Ni Itali bang. Oh, Itali. Ha. Mana talinya? Tali. Oh, ni abang nak buat apa ni? Saya nak cuba buka seat. Oh, boleh buka ada ruang lagi. So bolehlah letak kuih-kuih ke. Cuba abang naik. Abang tinggi berapa ni? Saya tinggi 175 bang. Oh, terus jadi basikal bang Boleh lah. Mana abang minat yang mana menyelah-menyelah abang boleh ambil ni. Siapa yang suka colour purple boleh ambil yang ini. Purple lah. Berapa ya bang harga dia? Harga dia mungkin boleh dengar lagi lah. Cuba sekejap saya nak dengar Harga ni. dia 40 lebih sikit Uish. je. Alamak, dah jadi tak dengar dah bang. Apa-apa boleh datanglah ke kedai kami. Apa di ni? MSC PJ sini. Oh, kedai motor ke ni? Betul.